bubai-bubai. Tak semua saya. Modal uang. Dia dobik kata kita sekeduk kecek gini nampak. Tak ada duk perhati dah. Nampak. Dia kata kain cari deh. Terus kecek mata dia. Oh kain cari tu. Ha tu besar mana? Uruh. Dia tak ada royak besar mana. Beluber tu. Kira kata kita duk kecek depan apa dia nampak. Tersila kepada cari itu. Mana luah juga. Tidak luah juga. Kalau spek-spek sepuluh makan dia api rokok tu jangan nak itu. Tak gitu dah. Tak nampak lagi kita rasa. Kaduk di kain orang. Tu. Duk di kain orang tu. Noyak tu. Kena luah jugalah. Tu panggil uruf. Uruf panggil. Labuk. Jadi orang ramah tu ukur. Pengukur reduk dia orang ramah. Uruf. Tu noyak. Tu panggil uruf jadi hukum tu. Supaya agak zakat mah. Duk diuruh orang juga. Orang panggil banyak dah lagi banyak tu. Duk pakar tu 5 kuk berat, 10 kuk berat tu. Duk gili pakar ni pakar tempat pergi makan pulut. Ni tempat pergi hari peraya Ni hok pakar nak hari biasa. Kira-kira berapa kuk dia tak ada kira. Uruf panggil. Kalau orang kata banyak dah ni, banyak ni. Banyak dah ni, banyak ni. Mana tu kena keluar zakat tu. Orang tak panggil pakar dah ni. Geno. Allah, budak leting sekerak ting dah. Duit atau pakar belaka. Gitu tak? Tu nak ayat. Tu panggil uruf. Uruf ni tak ada terhak panggil cerah pada orang ramai. Panggil le orang. Tu uruf panggil. Soal lagi masalah pakai kemarin luar mai. Tengok orang lipat naik je. Dengan tak lipat jadi hok mana? Hok tak lipat. Tak lipat. Baju sepatu juga baju tangan panjang ni. Betul tu lipat sekat ni pakai maya. Tidak. Dia molek tak lipat. Molek panjang, tangan panjang gini molek. Hok lipat tu ada setengah kata makruh. Ada setengah ulama dia hukum kata makruh. Kita lipat tangan baju. Jadi lipat lah. Tengok orang maya tu lipat di luar, lipat nakal. Begitu lipat dia lipat. Kalau sampai pun lipat. Tapi molek tak lipat. Kalau kita lipat nak ambil esmaya pun, bawa sudah ambil esmaya kita pelepah tu. Baju pun kita lepas tu. Kalau kita lipat tu. Kita ambil esmaya, ambil wuduk kita sising tu naik tu. Betul nak semaya tu kita waktu melaka maya lah. Bau sempurna.